Sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan save video ni. Okey, hari ni kita nak review aquarium saiz 15 inci lebar. Dia jenis petak ni jenis petak yang bajet punya. Okey, paling penting dia jenis aquarium kaca lah, jenis kaca betul. Dia dapat sekali lampu. Okey, dia dapat sekali filter. Korang tengok. Memang cantik guys. Okey. Filter oksigen dengan lampu LED dia dah dapat sekali guys. Barang semua tinggal plug ampere je. Okey, sesuai lah kalau korang nak letak dekat tepi TV, dekat ruang tamu. Okey, nak beli ikan mas, ikan puyuh, ikan gapi pun boleh. Aquarium dia kaca memang cantik lah. Okey, memang clear, korang tengok. Ya, kita kasih dekat sikit. Okey. Ikan pun rasa happy sangat. Okey. Nak beli ikan apa-apa pun boleh guys. Kalau berminat boleh order dekat kita punya dekat bio TikTok shop kita. Jangan lupa klik like. Thank you.